apa pengalaman seram sebagai seorang mutawif ni sendiri? Tiap-tiap grup tu ada kot. Benda tu berlaku. Dah kita nak kena bawa jemaah ke Hospital lah. hospital. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam kita punya podcast Lensa Haji Umrah bersama saya Fawaz Ikram dan kita punya guest hari ni bersama Ustaz Azwan. Okay. Alhamdulillah. Alright, untuk hari ni punya topik, sebab kalau kita tengoklah algoritma kita dekat kita punya live, kita punya TikTok, punya channel podcast, kita memang selalu sembang pasal umrah. Tapi untuk hari ni, kali ni kita akan bawa topik yang lain sikit berkaitan dengan misteri ataupun perkara seram yang dialami waktu umrah. Korang nak tahu apa? Korang tengoklah podcast ni sampai habis. Okey Ustaz, silakan. Untuk yang pertama sekali, kenalkan diri dulu. Daripada mana ni? Datang jauh ni. Okay, Alhamdulillah. Okay, macam yang saudara Fawaz dah sebutkan tadi. Saya Muhammad Nur Azwan bin Muhammad Azam. Okay, selaku orang kata pengurus operasi umrah bagi Fakir Travel. Okay, Alhamdulillah. Hari ni sampai lagi orang kata ke setting podcast ni kan. InsyaAllah kita nak cerita sebenarnya. Saya tak tahu juga tajuk ni yang diberi oleh saudara Fawaz ni nak kata. Betul. Sebab dia duk kata kita ni selalu bincang pasal umrah, nak didik orang berkenaan dengan umrah, perkara-perkara umrah, macam-macam lah. Tapi kali ni dia kata kita buat lain daripada yang lain sikit kan. Kita nak cerita berkenaan dengan kisah misteri. Mula-mula dia suruh cerita pasal mistik. Saya pun pening tak nak cerita pasal mistik ni kan. Apa yang mistik kan. Lepas tu dia kata lama-lama tadi dia bincang dengan saya tadi. Tak apalah kita pasal mistik pasal umrah. Ada tak sebenarnya tu kan? Ada kan? Ada juga. Ada juga. Cumanya dia tak adalah semistik yang nampak macam benda yang benda-benda halus, tak ada. Dia cerita macam cerita yang pengalaman lah. Pengalaman. Jemaah alami. Dengan pegawai sendiri alami. Okey, kita masuk untuk topik kita yang pertama lah. Berkaitan dengan perkara misteri. Apa perkara misteri ni kan? Okey, misteri dia yang pertama sekali lah. Benda ni memang selalu berlaku lah. Kan? Kalau Ustaz perasan lah. Misteri dia adalah misteri jemaah hilang di Masjidil Haram. Okey, pada pandangan Ustaz lah. Macam mana boleh dikaitkan dengan perkara misteri yang jemaah hilang ni dekat Masjidil Haram? Dia kena sorok ngantu ke apa Ustaz? Macam mana dia boleh hilang? Bila Ustaz mutawif call tak jawab-jawab ni. Dia orang pergi mana ni? Macam tu lah. Okey, dia ada, kalau tanya saya, dia ada dua bahagian, dua part. Part pertama sekali adalah seram dan mistik bagi seorang petugas lah. Okey. Dan yang kedua bagi jemaah itu sendirilah. Seram bagi jemaah itu sendiri. Ini jemaah sendiri alami. Okey, tadi kata seram hilangan jemaah. Ada ke jemaah hilang dekat Masjidil Haram? Boleh ke hilang? Betul, benda tu boleh berlaku. Kena sorok ke? Ada ke benda nak sorok dekat sana? Itu kadang-kadang kadang-kadang kita rasa macam boleh ke kena sorok kan? Tapi biasanya apa yang familiar bagi kita, jemaah kita yang selalunya bukan di travel kata Fakir Travel sajalah kan. Saya rasa benda ni dialami oleh kebanyakan banyak je travel lain ataupun jemaah-jemaah yang mengikuti umrah bersama dengan travel yang lain pun selalu berlaku juga. Sebab bagi saya, macam saya seorang petugas, biasanya saya dapat je notification email, WhatsApp daripada kawan-kawan kan. Jemaah hilang kan. Jemaah hilang kadang 1 hari 2 hari jemaah hilang di Masjidil Haram. Biasanya Masjidil Haram lah. Kalau di Masjid Nabawi agak kurang sikit lah. Sebab apa kurang? Nanti saya ceritakan nanti. Sebab yang pertama, Masjidil Haram ni kita nak tahu dia adalah masjid yang paling besar. Dan lebih ramai orang tertumpu di Masjidil Haram. Betul. Saya kira kalau sekali solat jemaah satu waktu tu, dia bukan boleh capai ribuan ataupun ratusan ribu, boleh capai jutaan manusia yang berada di Masjidil Haram. Jadi potensi untuk jemaah hilang itu ada. Sebab apa boleh hilang? Sebab dia disorok oleh diri dia sendiri. Dia kadang bukan disorok oleh sesiapa. Kadang-kadang ini penting kalau kita selaku jemaah. Yang pertama sekali, yang biasa kita akan tekankan kepada jemaah daripada kursus umrah di Malaysia lagi,
apa yang kita tekankan adalah mendengar arahan daripada pegawai bertugas dan juga ikuti segala apa yang kita tetapkan dan apa juga arahan daripada kita. Bukan kita nak kontrol jemaah itu 100%, tidak. Tapi kita nak pastikan jemaah berada di dalam kawalan dan jemaah itu sendiri tak hilang ataupun tak terlepas daripada program ataupun orang kata daripada pandangan macam mana kita kata, daripada kawalan kita lah. Sebab saya faham, kita kena faham, okey, bagi jemaah yang pertama kali ataupun yang first time ataupun jemaah yang tak pernah lagi ke mana-mana destinasi, sebab ini berkait. Kalau jemaah yang ataupun peserta ataupun mereka ni dah biasa pergi fly, dah biasa terbang ke percutian ke mana-mana, kadang-kadang mereka ni tahu untuk adapt ke dalam grup. Tapi bagi jemaah yang tak pernah lagi, especially minta maaf lah, saya cerita golongan berusia ataupun mereka yang berasal dari kampung. Bukan saya nak differentiate antara kampung dengan bandar, tapi cara kehidupan ni dia boleh bawa kepada cara olahan diri kita di sana. Okey, biasanya lah kalau kita kaitkan dengan biasa mak ayah kita sendirilah, mak ayah saya sendirilah. Kalau mak ayah saya pandai lagi lah guna telefon kan. Nenek saya tak pandai sangat nak telefon. Sekarang kan telefon kita dah smartphone, mana ada tekan-tekan lagi dah. Betul. Kalau ada tu pun, tu bertahan lama betul. Nokia lah kot. Okay. Selalunya lah kalau untuk orang yang warga emas ni ataupun golongan berusia ni, tak semua, tapi beberapa lah. Kadang-kadang diorang tak perasan tau dekat telefon. Memang kita ada bagi tahu dekat kursus kan. Nanti acik tengok dekat telefon apa semua. Kadang-kadang diorang memang dengar, tapi dekat sana nanti diorang panik. Diorang sesat, diorang tak tahu macam mana nak contact ustaz, and then diorang tak tahu macam mana nak call. Nak jawab call pun tak tahu. So, pada pendapat ustaz lah, macam mana kita nak atasi benda ni? Betul lah. Kepada mereka yang lebih berusia, kadang-kadang handphone tu ada. Saya percaya Saya percaya walaupun orang kata nenek ke datuk kita yang dah berusia, pada hari ni mereka pun dah ada smartphone, tapi mereka tak gunakan secara meluas. Betul. Saya sendiri pun orang kata, kalau parent saya pun dah berusia 70, mereka ada je smartphone. Kita beli kan untuk mak kita, dan dia memang tengok pun, tengok TikTok, tengok apa kan, untuk masa-masa lapang kan. Tapi kadang-kadang mereka tak tahu nak gunakan secara spesifik. WhatsApp group, kadang-kadang tak tahu macam mana nak communicate, tak tahu macam mana nak orang kata nak bagi tahu. Inilah tugas jatuh kepada tugas kita lah. Tugas kepada petugas, bagaimana kita nak fahamkan jemaah kalau bersituasi begini-begini, apa yang berlaku, apa yang mereka perlu buat. Itu antara tugas yang sepatutnya yang kepada petugas lah. Petugas lah. Macam apa yang perlu dilakukan oleh jemaah sebenarnya kan, kalau situasi hilang dekat Masjidil Haram, yang macam mana boleh hilang? Macam saya cakap tadi, apabila mereka tidak dengar betul-betul arahan kita, ataupun kadang-kadang apabila kita sampai dekat hotel, kita tunjuk jalan, kita tunjuk jalan ke haram, kita tunjuk jalan balik, kadang-kadang mereka ni, dia bukanlah orang kata mereka tak dengar, tapi sebab dia ingat lupa lah. Ingat lupa. Kadang-kadang tempat-tempat baru ni pergi, macam kita jugalah, mungkin kadang tak familiar sangat. Bila kita nak balik, kita terlupa arah direction kita kat mana, apa point of interest ataupun apa yang sepatutnya kita tengok dekat situ kan. Kita nak tengok menara jam ke. Kadang-kadang bila dah blur, bila dah panik, so mulalah mereka ni tak boleh nak buat apa-apa. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, kebanyakan juga kadang-kadang lupa nak bawa handphone. Handphone ni kadang-kadang bagi golongan berusia, saya faham golongan berusia ni kadang, kalau di kampung ataupun tempat sendiri, kadang kita pergi solat jemaah di masjid, memang kita tak bawa handphone pun. Dan benda tu dia jadi macam habit. Habit. Dia tak bawa juga. Dekat bilik dia turun, dia tak bawa handphone. Dan juga dia tak bawa pengenalan diri seperti ID tag. Kadang-kadang ID tag dia sebab kebiasaan dia. Dia tak biasa lagi dengan benda-benda tu. Ini yang menyebabkan mereka kadang-kadang sampai di Masjidil Haram, bila nak patah balik, ataupun dia sebenarnya kalau dia keluar pintu yang sama ataupun daripada lokasi yang sama, dia mungkin dia boleh ingat. Tapi kadang-kadang bila dia diarahkan ke Masjidil Haram ni,
penting nak kena tahu kadang pintu mana kita masuk, bukan pintu itu yang kita keluar. Betul. Kita kadang keluar pintu yang lain daripada yang lain, pintu ke arah lain sebab laluan itu sendiri. Laluan masuk lain, laluan keluar lain. Ini kita kena faham situasi di Masjidil Haram lah. Masjidil Haram ni di masjid yang sangat besar. Kadang-kadang pihak penguasa ataupun polis ataupun pegawai bertugas mengarahkan kita untuk berada di bahagian-bahagian tertentu, berada di kotak saf yang tertentu, ataupun kita dilorongkan di bahagian-bahagian lain. Kan kalau biasa siapa yang pernah masuk Masjidil Haram, bila kita masuk ke masjid tu, kadang-kadang kita akan ikut je kaki melangkah. Kita ikut je jemaah-jemaah ramai yang berjalan. Jalan-jalan kita nak duduk kat tempat-tempat tu dah ada orang. Jadi pegawai-pegawai tu kalau kita perasan dia akan arahkan kita ke arah lain. Apabila kita dah berada di arah lain, kadang-kadang arah tu dia lebih jauh daripada arah asal kita. Bila kita keluar, mungkin kita akan keluar ke pintu lain dan kita pun tak perasan dan kita tak tahu. Ini yang selalu jadi masalah kepada jemaah-jemaah. Sebab itu macam saudara Fawaz kata tadi, penggunaan WhatsApp, smartphone, macam mana nak ambil gambar, macam mana nak klik gambar pun kadang-kadang jemaah kena tahulah. Jemaah yang berusia pun dia kena faham dan dia kena sentiasa alert lah dengan benda-benda ni. Ini yang kita kena tekankan lah. Ini yang kita tekankan kepada jemaah lah. Apa yang nak dikata, kalau untuk cakap pasal sesat ni kan, saya bukan setakat golongan yang berusia ni saja, tapi untuk golongan macam saya juga lah. Saya pun sendiri pernah sesat juga dekat area Masjidil Haram tu. Sendiri sesat waktu solat Jumaat. Waktu solat Jumaat hari tu, yelah waktu solat Jumaat kan, kalau solat Jumaat memang dia tutup kan laluan kan. Orang yang duduk dekat Clock Tower pun dia suruh pusing ke sana. Betul. Walaupun depan je nak keluar pun, tapi suruh pusing juga. Masa hari tu saya duduk dekat Hotel Hilton. So bila turun nak solat Jumaat tu, boleh je masuk straight tu, tapi askar tu tak bagi. So tak apalah, kita follow je lah. Follow jauh ni jalan ni, pusing dekat masjid baru tu. Pusing, tengok tingkat 1 penuh, naik lagi eskalator, naik lagi sampailah dekat tempat yang ada tempat solat. So bagi saya pun, saya sendiri memang pernah sesat juga pun. Apa yang saya buat, saya follow je orang turun tu. Follow je lah dulu, orang keluar turun apa semua. Nanti akan keluar dekat pintu juga. Nanti bila dah keluar tu baru nampak bangunan-bangunan. Okey. So bila nampak bangunan kat situ, kita cari dulu Clock Tower kat mana. So kalau nampak Clock Tower tu je, so kat situlah checkpoint dia. Betul. So kalau dah nampak Clock Tower, jalan je straight nak ke Clock Tower, baru jumpa kita punya direction ke mana nak balik hotel. Itu je lah kalau saya punya tips lah. Betul. Paling mudah. Paling mudah begitulah. Memang kita pun sebagai petugas, memang kita gunakan orang kata point of interest Clock Tower, ataupun kita akan tunjukkan apa-apa je, apa tandas ke apa ke, yang mereka boleh familiar dan mereka mungkin boleh tunggu kat situ dan kita boleh pick up mereka lah. Ataupun cara lain, kalau jemaah hilang ataupun jemaah tak tahu nak jalan balik, jemaah boleh ambil gambar kawasan sekitar mereka berada di mana dan masukkan ke dalam grup lah. Dia masuk dalam grup, kita sebagai petugas, insyaAllah kita boleh ambil lah, dan jangan bergerak ke mana-mana. Sama juga pengalaman saya begitu juga. Ada jemaah kita yang macam saya cakap tadi lah, dia bukan tak aware dengan arahan kita, tapi dia tak ingat. Dan dia tak ingat, dan juga dia tak pernah, orang kata ini first time dia. Ni jemaah sendiri yang sampaikan kepada saya. Kita dah minta jemaah tunggu tempat tersebut. Contoh kata, kalau kita minta selepas habis melakukan sa'i, kita minta tunggu jemaah tunggu di pintu Jabal di pintu Bukit Marwah. Betul lah, di sebelah kiri, di sebelah kanan pintu, kita minta tunggu kat situ. Okey, nanti dah habis 7 pusingan sa'i, tunggu kat situ. Kita dah bagi tahu dah, dan kita maklumkan, kita dah ambil gambar dia semua, tunggu kat situ. Tetapi ni jemaah ni dia tahu kena tunggu. Tapi kadang-kadang apabila dia sampai kat pintu tu, dia sampai kat pintu tu, dia tengok orang berjalan lagi. Dia tengok jemaah lain yang berjalan, dan dia tak rasa pun kena tunggu sini ke, dan dia ikut. Padahal kita dah bagi dah arahan tu. Dia akan ikut jemaah lain dan dia akan keluar sesat sampai keluar dan tak tahu apa nak buat dah. Ini pengalaman jemaah lah. Tapi bagaimana jemaah ni settlekan masalah dia? Ini dua orang jemaah yang berusia kan, bijak jugalah sebab masa tu orang kata masa kita nak melakukan umrah, ID tag, pada ID tag kita kan, pada ID tag kita di paket travel ni memang kita akan sediakan di belakang tu, kita akan letak nama hotel, nombor telefon petugas
tarikh dan sebagainya, semua lengkap kat situ. Jadinya ID tag ni dia tunjuk kepada, mungkin dia tengok ada orang yang Malaysia pakai, juga orang Malaysia lah, yang pakai vest. Kadang-kadang petugas ni kita akan pakai vest petugas. Memang nampak lah nama travel kita, warna kita dia tunjuk ni. Dia kata saya sesat, tengok nombor dan petugas tu memang dah aware. Dia tengok dan dia akan call kita lah. Dia akan call kita dan dia pesan kepada jemaah tersebut jangan ke mana-mana. Duduk kat situ saja. Betul. Dan dia bagi tahu, dia call nombor kita, dia bagi tahu dia ada jemaah kau dah ada berada kat sini sekarang ni. Aku dah minta jemaah ni tunggu, jangan ke mana-mana, kau boleh pick up. Macam tu. Itu pentingnya, yang pertama penting ID tag yang kita pakai tu. Itu yang paling penting lah, sebab apa-apa jadi kita ada panduan kita nak minta tolong kat siapa-siapa. Ingat, kita minta tolong dengan jemaah kita boleh, kita minta tolong dengan orang Malaysia boleh, dan kita boleh minta tolong dengan orang Indonesia juga. Juga boleh. Sebab ada juga berlaku kebanyakan jemaah, bukan jemaah kita lah, jemaah lain yang pernah minta tolong dengan saya, tapi yang pertamanya mereka tak ada pengenalan diri, tak bawa ID tag, tak bawa pasport. Pasport memang kita tak galakkan untuk bawa, memang minta tinggal di bilik, ataupun pasport ni kita memang pegang. Group leader pegang. Kita punya group leader memang pegang lah, sebab kita takut kalau hilang pasport tu lagi bahaya. Tapi kita bekalkan satu kit, file kit kecil yang dalam tu ada salinan pasport, salinan visa, salinan medical card, salinan IC dan sebagainya. Memang kalau bawa tak dalam bag, sling bag yang kita bagi tu memang tak ada masalah. Betul. Memang tak ada masalah sebenarnya. Tapi saya pernah jumpa jemaah yang memang tak bawa apa-apa. Macam saya cerita tadi lah. Kadang-kadang kebiasaan kita di Malaysia, jemaah pakcik-pakcik, dia kadang pergi ke surau, pergi ke masjid untuk solat berjemaah, memang tak bawa apa-apa. Memang tak bawa lah. Selalunya kosong lah. Start motor jalan terus. Dah biasa sampai kat sini pun pakai, kadang tak selesa tak pakai apa yang dia selesa, dah terus turun kan. Dengar azan mungkin dia terlewat, dia terus turun untuk solat. Itu yang jadi masalah. Jadinya mistik jemaah hilang ni sebenarnya berlaku, tapi bukan disorok oleh sesiapa, tapi kadang-kadang kita sendiri yang alpa, ataupun kita sendiri yang bukan saya nak kata salah jemaah, tidak, cumanya faktor usia dan sebagainya lah. Even kalau untuk bukan jemaah saja, petugas sekalipun boleh hilang sebenarnya. Tahu-tahu mana ustaz ni kan, tadi elok je tawaf, pusing-pusing, tahu-tahu ustaz dah hilang dah. Sa'i pula masa pusing mula-mula okey, tiba dah tak ada dah. Tahu-tahu jumpa dekat tahallul nanti. So itulah untuk kita punya topik untuk first ni. So jangan lupa kalau nak pergi umrah, pergi dengan Fakir Travel. Kita sambung sekejap lagi. Semuanya best. Termasuk mutawisnya. Terlampau best. Kefahaman yang begitu detail telah diberikan oleh pihak pengurusan sebelum kami berangkat. Dia sampai kat sini tu, hati tu rasa terharu sangat sebab tambah-tambah dah lama kan tak datang sini. Yang bestnya mutawis sangat jagalah. Jaga keseluruhan perjalanan daripada mula sampai akhir. First dia punya timing on time. And then dia punya package tak terlalu mahal. Alhamdulillah lah, semua okey. Dalam bab-bab sirah ni memang cukup profesional dalam memberikan tazkirah tentang sirah. Pada saya memang sangat terbaik lah. So untuk kali kedua ni kita nak bincang sikit lah. Antara kalau kita tengok lah dekat Mekah biasanya kalau kita nampak ustaz, kalau orang yang kalau kita sebelum nak sampai dekat hotel kita kan, hotel jauh-jauh ni, kalau perasan hotel-hotel lama. Lepas tu hotel dia macam usang je nampak kan. Okay, adakah tempat-tempat macam ni yang buat orang meremang dekat tanah suci tu? Boleh cerita sikit lah, sebab kita punya topik hari ni pasal sembang berkaitan seram, mistik kan. Okay, ada perkara-perkara. Dia soalan dia lebih kurang macam ni dia macam tempat kita lah kan. Kadang-kadang Hotel 404. dia ada kat hotel kat sana. Jalan dia ke, bilik dia ke, lobby dia ke, yang menyeramkan, yang pernah ada orang kata pernah berlaku. Pernah ke ada pengalaman macam tu kan? Okey, secara jujurnya lah, kalau nak kata sebenarnya
kalau saya nak cerita tentang mistik yang betul-betul mistik lah, yang alam di sebalik mata. Kalau pandangan saya sendiri, saya pun tak ada pengalaman tersebut lagi. Alhamdulillah. Itu tak ada lah. Tapi mistik disebutkan perkara misteri tu ada berlaku. Itu ada jugalah kan. Tapi bukan disebabkan gangguan daripada nanti bab lain, nanti kita akan cerita tentang gangguan ni. Dia ada juga sebenarnya. Oh, ada. Soalan sebenarnya nanti kita akan cerita bab gangguan. Okay. Tapi untuk kali ni katakan hotel tu berhantu ke, hotel tu ditinggal lama ke kan. Ada ke hotel kat Mekah yang kena tinggal lama? Biasanya kalau hotel-hotel jauh ni, hotel-hotel yang jarang diduduki masa musim umrah. Dia hanya diduduki pada musim haji sahaja. Kalau nak tahu, terlalu banyak hotel di sekitar yang berada di sekitar Mekah lah. Sekitar Mekah yang jarak dia mungkin lebih jauh daripada Masjidil Haram, dan hotel ni jarang digunakan untuk umrah lah, atau memang tak digunakan langsung lah untuk umrah. Saya selit sikit sebab biasanya kalau saya keluar dengan Tuan Haji kan, lalu-lalu nampak hotel-hotel dekat situ kan, saya tanyalah, kenapa banyak sangat hotel kat sini tapi tak ada orang pun? Bila kita tengok tak ada orang, kosong je kan. Tapi bila saya tanya dekat Tuan Haji kan, dia cakap hotel tu memang kosong musim umrah, tapi kalau waktu musim haji penuh. Ya, betul. So kiranya diorang ni boleh run business sebulan waktu musim haji sekali. Betul. Puish. Macam sekarang ni podcast kita ni kita buat kasi berapa hari lepas haji kan? Saya rasa baru je kita merayakan Hari Raya Aidiladha. Dalam tempoh cuti ni lagi kita buat podcast ni kan. Betul. Dan pengalaman saya ada pernah berada dekat pernahlah kita buat satu majlis atas permintaan jemaah, sebab kita bawa jemaah pada tahun beberapa tahun lepas lah. Kita pernah bawa satu orang kata grup jemaah ni, boleh kata sekampung dalam 3 bas, dan dia minta kita buat sedikit majlis makan malam. Dia nak makan malam yang bukanlah, yalah satu 3 bas, mana nak buat restoran-restoran ni ataupun kedai-kedai makan kan. Nak letak dekat hotel yang kita duduk pun tak mungkin. Jadi kita ambil hotel yang agak jauh, yang sebab hotel jauh ni bagus dia punya lobby dia punya level tempat makan luas, sebab dia tak digunakan kan. Jadi kita boleh bentang kapet tikar dan kita boleh buat majlis makan kat situ lah. Pernah lah kita buat majlis macam tu. Memang muat lah untuk ramai. Nak kata ada mistik tak ada lah. Tak ada pun masuk hotel naik lift kedengaran bunyi benda semua, tak ada. Tapi kalau soalan tadi kata yang hotel dekat-dekat kan, ada ke hotel dekat yang tak digunakan ataupun jarang digunakan, ataupun laluan sangat misteri? Sebenarnya kalau dekat Mekah tu masih lagi terdapat hotel-hotel yang hotel-hotel lama, yang kalau kita jalan ikut jalan Misfalah ni jalan belakang Menara Jam tu tu jalan lurus landai. Kalau kita terus jalan tu, dia ada lorong-lorong ke hotel-hotel lama, hotel-hotel kecil kan, masih ada lagi. Dan juga kalau kita ke bahagian Ajiat pun masih ada lagi hotel yang di belakang bukit lah. Maknanya hotel kat depan dia ada lorong masuk terus ke hotel lama. Ada lagi, tapi sekarang ni banyak dah demolish sebab mereka pun nak bina hotel yang baru lah. Nak kata seram hotel tersebut, seram tak seram bukan pasal mistik tu, tapi pertamanya seram dia dari segi kemudahan lah. Kemudahan bilik air dia memang seram jugalah. Sampai-sampai bilik berabuk, bilik tak ada cuci dengan orang kata dengan betul. Katil, bantal yang digunakan lama jadi berbau bekas orang. Lift pula berebut. Lift pula kadang boleh berfungsi ataupun tak berfungsi. Hotel sangat sempit, lobby sangat sempit, tempat makan dia lagi lah. Jadi dan laluan tu pula, bila kita nak pergi hotel tu, kita akan menempuh lorong-lorong yang dia tak sunyi tapi lorong tu ramai orang. Kadang-kadang di situlah masalah mistik dia. Kadang-kadang ada orang dia bukan mencuri ataupun pickpocket yang secara direct. Kadang-kadang mereka ni datang bertegur sapa dengan kita, kenal kita mula ramah. Bila kita ramah, di situlah kita terkena macam kena santau kot kan. Kita dengar dia punya ni, dia akan tanya kita, can you speak English? Kalau kita konon-konon lah kita ni buat pandai, yes I can speak English. Mulalah dia cerita, akhirnya kita terkena pujuk rayu dia.
Jadi terkena bagi duit dekat dia kan. Itu pun ada juga. Dia cerita lah, my mom sakit, kita mak orang kat sakit. sini lama. Ya, betul. Itu. Sebenarnya hotel-hotel lama begitulah. Keadaan dia uzur dan tidak selesa bagi kita lah. Bagi kita. Sebab tu kita dipakai travel, kita memang tak gunakan hotel-hotel. Memang kita select betul-betul hotel. Sebab tu package yang kita buat, kita tak ada package yang terlalu murah. 6,000, 7,000 memang kita tak ada kan. 4,000. Kita tengok mungkin ada travel yang buat, tapi mungkin dia orang kata yes, walking distance, dekat, betul dekat, tapi kemudahan hotel tersebut tidak memberangsangkan, dan mungkin kalau kita tidur kat situ, duduk kat situ, mungkin kita boleh dapat penyakit dan sebagainya lah. Lagi satu Ustaz kan, bila kita cakap macam ni, orang tak faham tau. Kiranya orang nak pergi umrah, buat umrah je, buat ibadah. Apa pentingnya nak duduk dekat-dekat kan? Nanti kau nak buat umrah juga kan? Lepas tu apa yang saya boleh cakap lah kan, dia sebenarnya dia memanglah nak cakap kita pergi sana buat ibadah lah, memang betul lah. Takkanlah nak pergi sana joget-joget hura-hara pula kan. Okay. So dia sebenarnya, kalau tuan-puan semua tengok lah kita kalau kita setiap hari pergi surau ke, pergi masjid ke, balik-balik mesti lah kita nak relax, tempat yang selesa, tempat yang santai. Takkanlah balik-balik tak ada baring atas lantai. Dah lah kat luar panas, masuk bilik aircon pula panas. So sebab tu lah kita nak cakap sini, benda tu dia memang bagi saya memang penting lah untuk keselesaan lah. Kita dah penat buat ibadah apa semua, balik-balik kita dah boleh rehat dengan tenang, tak perlu fikir dah. Contoh duduk hotel dekat, lepas tu selesa pula, ada aircon, lift pula laju, tak ada nak kena tunggu lama kat lobi nak naik. Betul. Itulah betul apa yang dicakap dia kan. Keselesaan paling penting lah. Misteri hotel tidak berpenghuni tu tak ada. Dia tak hotel ada. Dia seram sebab keadaan hotel tu terlalu uzur. Dan memang kita tak ambil. Kalau nak cakap hotel murah, betul-betul murah, ada je, memang ada. Tapi itulah keadaan dia. Kita buat apa yang kita bayar, itu yang kita dapat. Tapi kita kat pakai travel memang kita tak buat lah. Kita package kita paling-paling pun kalau hotel 3 bintang, kita akan ambil hotel yang Marsa Al-Jariah yang selesa, lift pun okey, bilik pun okey, makan pun alhamdulillah okey. Selesa lah. Tak adalah kita nak balik bilik kita akan rasa macam berat. Aduh, nak balik bilik kan. Tapi nak berehat, tapi dalam kepala kita rasa berat. Aduh, sebab apa? Sebab tak seronok. Nak laluan yang kadang-kadang laluan memang ada ramai orang, tapi kadang-kadang kita ni pula takut juga kadang-kadang nak lalu kat lorong belakang dia semua orang pun negro, mungkin nak wallahu alam lah, kita jumpa orang-orang yang bukan orang kita, bangsa kita, ataupun hotel tu tak digunakan oleh travel kita. Hotel tu digunakan oleh travel-travel lain. Contoh minta maaf cakap mungkin Pakistan, India dan sebagainya lah, orang-orang negro tadi saya sebut lah tadi, negara-negara Afrika. Minta maaf, bukan nak kata dia orang tak nak mengata dia orang, tidak. Tapi kadang-kadang budaya, cara hidup ataupun apa sahaja berbeza. Kita ni berbeza. Jadi mungkin itu menjadi ketidakselesaan bagi kita lah. Itu je lah. Mistik dia dekat situ. Faham. So clear lah bab ni. Kiranya hotel-hotel lama ni dia sebenarnya nak cakap seram tu seram daripada segi tak ada orang je. Bukanlah macam ada hantu ke, tak ada. Dia just hotel tu sebenarnya dia orang buat ada, tapi dia akan guna waktu musim haji je. Macam Ustaz beritahu tadi, musim haji ataupun waktu kalau kita perlukan. Contoh nak roja tempat penuh kan, buat kat situ. Lebih selesa. Okay, so selesailah untuk kita punya yang ni kali kedua ni. Kita nak pergi yang next pula. Jangan lupa stay tune dan tonton iklan ni dulu. Ini adalah main entrance
Alhamdulillah kita masih lagi dalam sesi perbincangan untuk podcast kali ni berkaitan dengan perkara-perkara seram berkaitan umrah ni. Okey, untuk kali ni kita nak tanya Ustaz sikit lah Dia tadi kita dah cerita pasal jemaah, cerita pasal orang awam, cerita pasal apa orang yang sekitar Masjidil Haram tu, orang Pakistan lah apa semua kan. Okey, kita nak tanya pula pasal petugas lah. Apa pengalaman seram sebagai seorang mutawif ni sendiri? Tadi dah jemaah. Kita tanya pula pengalaman seram sebagai seorang mutawif. Okey. Silakan Ustaz. Kita cerita pengalaman lah ya. Okey, boleh. Pengalaman. Recently lah baru-baru berlaku. Baru ni pun ada masa saya di sana bertugas bulan 1, bulan 10 pun ada gitu. Dan kadang-kadang tiap-tiap grup tu ada kot. Benda tu berlaku. Ini betul-betul seram. Okey. Seram apabila tengah malam. Malam-malam Tengah malam tak kisahlah dekat Masjidil Haram ke, dekat Masjid Nabawi kita di Mekah ataupun di Madinah. Kadang-kadang waktu malam ni tiba-tiba handphone kita berbunyi. Tengah-tengah tidur ni, tengah syok tidur. Kita nak bangun awal ni. Biasa lepas isyak kita dah tidur kan. Kadang-kadang petugas ni kadang kita nak kata apa, kadang petugas yang lebih tidur daripada jemaah. Dia bukan apa, sebab kita perlukan tenaga. Dan kita tak boleh nak beraksi seperti jemaah, seperti seorang jemaah. Kita tak boleh nak sentiasa berada malam lepak, lepas solat isyak shopping dulu ke, ataupun lepak dekat kedai minum kopi dan sebagainya. Bukan tak boleh buat. Kadang-kadang kita perlukan tenaga. Dah siang tadi kita dah bekerja, malam kita nak rehat awal. Dan kita pun nak bangun awal. Kita pun nak sama macam jemaah pukul 3 mungkin 4 nak bangun dah, nak iktikaf kat masjid. Sama je. Kadang-kadang tengah-tengah malam ni telefon berbunyi. Bunyi. Kenapa? WhatsApp ke. Bila dia WhatsApp mula. Kadang-kadang WhatsApp ni kita dah tidur, mana nak dengar. WhatsApp kan, ting sekali bunyi kan, kita pun tak perasan. Tiba-tiba dia call 2-3 kali bunyi call. Kering bunyi. Kering. Sebab apa bunyi tu kan? Kadang memang seram lah untuk kita. Sebab kadang-kadang bila tu jemaah akan daripada jemaah jugalah. Dia bukan daripada orang lain. Kadang jemaah mesej kita ataupun call kita, Ustaz, dia kata ayah saya sakit Ustaz, demam. Makan ubat lah tadi tapi tak ni, badan panas je. Dah kita nak kena bawa jemaah ke hospital lah. Ke hospital. Itu mistik dia. Seram kat situ. Tengah-tengah malam ni seram jugalah. Sebab apa? Kadang-kadang bila bawa ke hospital ni macam-macam benda boleh berlaku. Kita pun tak tahu demam tu macam mana kan. Jadi kita kat Fakih Travel ni benda-benda macam ni, orang kata kita tak ada suruh jemaah makan ubat, duduk rehat. Mungkin peringkat awal kalau kita rasa mula-mula kalau waktu siang lah kita tengok jemaah tak bermain, panas badan, mungkinlah kita rasa okey, minum air zam-zam, makan ubat dan rehat, jangan bergerak ke masjid lah. Solat, jamakkan solat, ambil satu waktu jamak takhir ataupun jamak takdim, dan berehat banyak ni. Mungkin kita boleh, tapi tengah-tengah malam ni kadang-kadang bila jemaah dah call kita, jemaah dah start mesej kita, mungkin biasanya keadaan ni keadaan yang dah tak boleh nak tunggu esok. Jemaah pun dah tak mampu nak tunggu untuk esok. Sakit demam, perlukan malam tu juga. Kalau jemaah, kalau travel dia tak sediakan yang kita panggil medical card. Medical card tak semua travel ada ni. Ini masalah kan? Bukan masalah. Kadang-kadang package yang diambil tu jemaah tak tahu. Terlepas pandang benda ni. Dia ingat benda biasa kan. Tapi kalau tak ada benda tu, dia akan menjadi satu benda yang sangat seram. Kita tak tahu nak bawa jemaah ke mana. Apabila kita bawa ke hospital mungkin mana-mana, kos dia kita terpaksa bayar, ataupun jemaah terpaksa keluarkan satu kos yang sangat besar. Tapi kita di Fakih Travel memang kita dah plan dah ni, kalau apa-apa terjadi begitu, kita akan bawa jemaah ni ke masjid pula dah. Ke hospital swasta yang terdekat. Kalau di Masjidil Haram, kalau di Mekah kita akan bawa ke Al-Baik lah, dekat yang hospital di Menara Jam. Di Wahid Al-Shifa tu. Al-Baik pula. Dah apa tadi? Wahid Al-Shifa. Wahid Al-Shifa. Ya kot, saya pun dah lupa dah kan. Kadang-kadang lupa nama hospital ni. Dalam apa? Menara Jam. Menara Jam ada Menara Jam satu. Itu satu kita bawa lah. Ataupun kalau dekat Madinah, kita bawa keluar lah. Ada satu hospital. Bukan satu lah, 2-3 hospital sebenarnya. Yang memang kita sebagai panel mereka lah. Yang kita boleh bawa. Dan dalam hospital ni memang ada kepakaran dia. Dia memang ada section-section. Pakai ni, pakai itu, pakai ni lah.
dan boleh diagnose dekat situ lah. Itu yang biasanya terjadi. Kalau saya sebagai petugas, benda tu sangat common lah. Sangat common berlaku. Bukan nak kata tiap-tiap group ada, tapi ya, betul tengah malam. Tengah malam ni sebab apa berlaku? Sebab jemaah dah tak boleh nak tunggu dah. Kan yang baru ni, macam yang penerbangan baru ni, minta maaf saya terpaksa cerita sikit kan. Jemaah ayah dia sakit dan tak boleh nak membuang air. Jadi saya terpaksa bawa ke hospital. Kalaulah kita tak pakai medical card ketika itu, apa yang terjadi? Cukup seram. Proses dia banyak, kos tinggi. Susah kan? Susah lah jadi. Memang situ memang satu lagi emosi lah. Emosi terganggu. Kalau kena mungkin hari pertama, hari kedua, panjang lagi masa kita dekat Mekah, Madinah. Ya. Jadi benda tu dia boleh jadi, betul lah, sentuhan emosi, sentuhan kecundang bagi kita lah. Saya rasa benda tu sangat-sangat mistik lah. Kalau kita tak bersedia. Saya rasa saudara Fawaz pun ada cerita mistik ni kan, masa dia bertugas kat sana kan. Ada, tapi masa tu jemaah okey lagi lah. Yang masa grup saya tu Ustaz. Okey, cerita paling seram waktu dekat Madinah lah. Sebab Mekah okey, jemaah semua okey waktu kat Mekah. Tapi bila sampai kat Madinah, hari kedua biasa diorang akan demam. Hari kedua, hari ketiga memang biasa diorang akan demam. Sebab yelah, kalau kat Mekah memang panas gila. Lepas tu pergi kat Madinah pula sejuk. Dia lebih sejuk sikit lebih sejuk sikit. Hotel dia kan jenis hotel yang pakai aircon yang kuat tu kan. So memang sejuk. Jemaah dia tutup pun dia kata sejuk lagi. Okay. So apa yang mula-mulanya jemaah tu bagi tahulah, ni jemaah saya dululah, dia bagi tahu yang diorang demam. And then saya bagilah ubat semua. And then bila tengok Zuhur, waktu tu Zuhur, lepas tu tengok asar pun masih macam tak elok lagi. Dia minta untuk pergi hospital. Tengah malam kot rasanya, dekat maghrib macam tu lah. Okay, pergi hospital, Abang Roni bawa. Okay, Abang Roni bawa. Lepas tu kita waktu tu petugas lah Abang Roni ni. Petugas kita lah dekat Mekah tu. Abang Roni tolong bawa sebab saya kena jaga jemaah kat sini. Kalau dua-dua pergi, siapa nak tolong jaga dekat base kat Madinah tu kan. Okay, so saya tunggu dekat hotel. Abang Roni bawa jemaah 3 orang ni pergi dekat hospital yang kita punya dalam medical card tu. So okey lah, pergi-pergi apa semua okey. Tapi yang tak okeynya waktu tu, 2 orang dapat lepas, seorang tak lepas. Sebab salah nombor. Nombor medical card waktu tu. So bila saya tanya dalam grup apa semua, masa tu Ustaz beritahu apa? Tersilap pandang lah kan. Tak terlepas pandang dia lah. Sebenarnya satu terlepas pandang lah kan. Tapi yang keduanya apabila masuk dalam sistem tu, apa yang keluar, dia nombor tu dah betul. Cumanya ada perbezaan sedikit dengan dia punya digit, dia punya digit tu. Itu yang menyebabkan dia. Tapi dia tak ada masalah, dia lepas je. Tapi seram tak masa ketika tu? Seram lah. Seram juga kan. Abang Roni cerita kat saya, dia memang waktu tu macam dah, macam mana ni kan, tak nak bayar mahal ni. Betul. Kalau nak bayar mahal ni. Tapi Alhamdulillah rezeki Allah kan, rezeki Allah bagi. Waktu tu memang waktu tu susah. Waktu tu Abang Roni urus seorang waktu tu. Doktor tu bagi kata tak apalah. Dia kata okay, free je. Macam betul rezeki lah. Orang macam kalau orang biasa pergi bayar dekat beratus je. Betul. Sebab tak ada medical card. Kita yang ada medical card tapi medical card tu tersalah pula. Nampak macam kita terlalu kesian sangat. Lepas tu jemaah Malaysia pula. Itu kelebihan jemaah Malaysia ni. Jemaah Malaysia ni kita bagus lah. Dia orang yang puji jemaah Malaysia. And waktu tu juga rezeki lah untuk jemaah tu dapat free je. Tak ada bayar apa-apa. Doktor tu pun okey. So Alhamdulillah balik semua dah dapat ubat. Esoknya dah boleh pergi ziarah macam biasa. Kalau yang macam tak sihat tu saya tak paksa lah. Dia kata kalau yang tak sihat tu saya kata boleh duduk dulu kat hotel. Jangan gerak mana-mana. Seram kan? Seram. Kalau tak ada medical card lagi seram tak? Lagi seram. Dia seram tu money lah. Money betul. Yang kita tersilap tu pun bukanlah tersilap sangat kan. Orang kata benda tu betul. Cuma dalam sistem dia nampak macam lain. Dia berbeza. Tapi kita tak salahkan mereka juga. Tapi sebenarnya benda tu dah betul. Bila dia buat cross check sebagainya, benda tu betul. Tapi bayangkan kalau kita kena bayar masa tu, saya rasa Abang Roni cerita pun tak kurang daripada RM500 kena bayar. 500. Itu belum termasuk ubat. Itu orang kata rawatan dia saja. Rawatan saja. Mahal. Hospital sana mahal. Nak bayar ke? RM500. Seram tak? Seram. Sebab satu lagi jemaah pernah sewaktu nak balik dah, grup saya lah nak balik dah, kita memang nak bergerak balik dah petang tu. Pagi tu jemaah sakit mata. Saya dah bawa, so minta jemaah kata tak kisahlah kita nak balik pun, kata jom kita pergi
ke hospital untuk dapatkan rawatan. Terus dah ada medical card. Ada medical card. Pakai je lah kan. Tapi yalah, kadang-kadang kita ni bila jemaah tak nak, jemaah deny, kadang-kadang kita ikut jugalah kata jemaah. Terpaksa ikut lah. Jemaah kata dia tahu ubat apa nak beli benda semua. Saya dah cerita, obat kalau kita nak beli kat sini memang mahal. Tapi bila saya bincang balik dengan kita punya CEO kita, sebab tu ketika tu dia pun berada, Tuan Haji Farid pun ada sekali. Tak apalah, kita bawa je lah. Sebab kita pun nak balik kan. Bawalah ke farmasi sebab dia nak beli obat je. Tahu tak satu obat, bila sampai kat farmasi tu, bila kita cerita kita sakit mata gini-gini, apa yang disuggest oleh petugas kat farmasi tu, beberapa jenis obat. Dan harga dia sangat mahal, beratus. Dan akhirnya kita ambil satu obat sahaja. Harga dia dekat 100 juga. Memang mahal. Memang mahal. Tapi jemaah nak bayar, kita ikut je lah. Sebab dia orang nak. Dia orang nak kan. Kita dah cakap lah, boleh ambil secara percuma apabila kita pergi hospital. Sebab kalau tuan-puan semua nak tahulah, kita punya medical card ni sampai RM8,000 Ustaz kan? Betul. Sampai RM8,000. So kalau sakit ke macam kronik sangat ke sakit tu, pergi je hospital. Jangan risau, dah bayar dah. Free je. Tunjuk kad tu, nanti di key in dah settle. Betul. Ada juga jemaah grup saya juga pergi sendiri ke klinik. Saya tak tahu kat mana. Bayar RM700 untuk ambil ubat sahaja. 700 Bila kita cakap kenapa tak bagi tahu, kenapa tak maklumkan. Sebab tak tahu. Dia bukan tak tahu, dia kata tak apalah Ustaz, tak apalah. Tak apalah. Kalau kena jemaah yang tak ada duit. Jangan kan. Seram. Saya pun seram. Seram nak gitu. Makan nak apa semua kalau duduk kena kat rasa hotel. Rasa bersalah tu lah. Ya, betul. Okay, itulah dia untuk kisah seram kali ni Pengalaman mutawif 2-3 pagi kena call. Lepas tu kena bawa jemaah tengah-tengah malam. Bawa pula, lepas tu tiba jemaah punya medical card pula tak boleh nak ni. Tapi Alhamdulillah Allah bantu semua perjalanan kita orang waktu tu. Alhamdulillah, syukur. So insyaAllah kita nak pergi kepada next segment pula, last kali. Jangan lupa nak pergi umrah, pergi dengan Fakir Travel. Petang ni saya nak bawa jemaah ke Jabal Khandamah. Sebelum tu saya nak bagi tahu dulu, aktiviti ni sebenarnya adalah aktiviti tambahan, bukan aktiviti wajib dalam jadual umrah kami. Tapi yelah, ramai juga jemaah yang teringin nak tengok sendiri pemandangan dari sini kan. Jadi kita raikan hasrat mereka. Hari ni kita naik van bersama driver kita, Wahid Akram. Alhamdulillah, sampai je dekat atas, Masya Allah, cantik betul pemandangan dari sini. Dari sini kita boleh tengok panorama sekitar Masjidil Haram dan Kota Mekah dari sudut yang berbeza. Memang rasa tenang. Biasanya dekat sini memang ramai jemaah dari Malaysia dan juga Indonesia datang bergambar. Gerai-gerai pun banyak, kebanyakannya diusahakan oleh peniaga Indonesia. Saya pun sempatlah rakam beberapa shot menarik. Yelah, rugi kalau tak kongsi keindahan Mekah dari sudut yang tak semua orang sempat tengok. Bukan sekadar simpan kenangan, tapi mudah-mudahan boleh jadi inspirasi untuk lebih ramai orang memasang niat menjadi tetamu Allah. Sebab tu kami di Fakir Travel tak suka susun jadual yang terlalu padat. Kami nak jemaah ada masa untuk beribadah dengan tenang, berehat secukupnya, dan kalau ada kelapangan, kita sama-sama explore tempat-tempat menarik di sekitar Mekah sebagai pengalaman tambahan. Kalau korang pun nak rasa pengalaman umrah yang lebih santai, tenang dan tersusun, jom umrah bersama Fakir Travel. Untuk pengambilan terdekat, tarikh yang masih ada kekosongan ialah 22 Oktober hingga 1 November 2026 dan 5 hingga 15 November 2026. Hubungi kami sekarang dan insya-Allah kami bantu uruskan perjalanan umrah anda dengan sebaiknya. Fakir Travel, menjejak redha ilahi. Umrah dan haji niat disempurnakan. Jom kita last kali ni, last segment dah ni. Okay, so untuk last kali ni mungkin kita akan sampaikan sedikit nasihat lah. Dan mungkin ada sedikit cerita yang menarik. Yang betul-betul berlaku. Tak ni lah. Ini bukan yang mesti-mesti dah. Ini betul-betul lah. Ni betul-betul. Okay, antara bendanya, adakah kalau Ustaz tengok lah kan, ada ke gangguan dekat sana berlaku halusinasi lah, especially halusinasi dan juga kebetulan. Perkara kebetulan berlaku. Okay. Kat sana. Juga pengalaman real, pengalaman sebenar semasa saya bertugas, pernah lah beberapa tahun. Saya tak tahu nak sebut halusinasi ni macam mana sebenarnya. Saya pun kadang-kadang saya tak faham juga. Yelah, saya pun tak tahu juga macam mana. Tapi saya kira ada satu peristiwa. Ini peristiwa betul lah. Jemaah ini, jemaah yang berusia dan dia tak dapat melaksanakan umrah apabila sampai ke Mekah. Dia diganggu. Saya tak tahu diganggu bagaimanalah. Dia meracau-racau. Dan dia berperasaan takut. Jemaah lelaki pakcik lah, lebih kurang pakcik. Jemaah kita ke? Jemaah kita juga. Pernah benda ni pernah berlaku lah. Tapi benda ni bukan recently lah, bukan dalam tahun ni. Beberapa tahun lepas lah saya akan cerita. Masa tu Fawaz pun belum ada lagi lah.
jemaah kita pernah saya tak tahu nak kata diganggu ataupun tidak, tapi dia mengacau. Dia tak boleh nak melaksanakan umrah, dan apabila kita cuba nak nego ataupun cuba nak menenangkan beliau kata, saya bagi contoh ayat dia kata, dia mungkin tak kata ustaz, dia kata jangan dekat dengan dia, tolong jangan dekat dia, kau nak bunuh aku. Saya sendiri alami benda ni. Memang kita orang satu tim memang tengah handle jemaah ni, tapi kita ada tim lain yang akan handle jemaah lain untuk umrah, kita teruskan. Contoh family dia kita teruskan, kata minta makcik tolong dia semua teruskan umrah. Tak apa pakcik ni kita akan handle. Dan memang benda tu betul. Dan terpaksa bawa dia ke bilik, dan kami terpaksa tenangkan dia dekat bilik, dan dia tidur dalam bilik setelah dia penat. Dia tak nak dekat dengan kita. Bila kita pakcik nak pergi umrah, kita cerita tak nak, kau nak bunuh aku. Wallahualam, saya tak tahu sebab apa, saya tak nak mengaitkan siapa-siapa, tapi benda ni berlaku lah. Benda ni berlaku. Saya tak tahu kata sakit ke, dan saya tak tahu sebab saya tak tahu background pakcik tu macam mana. Kita pun yelah kita kenal pun sebab pakcik tu nak pergi umrah dengan kita. Jadi kita tak naklah ungkit kisah lama dan sebagainya, tapi benda ni adalah disclaimer sikit disclaimer ni bukan terburukkan, tapi untuk pengalaman pengajaran dan juga betul. Ni lah kita ambil. Yelah mungkin awal tadi nampak macam kita cerita mistik, tapi alah benda lain. Dia bukan, tapi benda tu ia berlaku, dan kita kena jaga tingkah laku kita, jaga pergaulan kita, jaga bahasa kita. Sebenarnya bukan di sana lagi daripada Malaysia. Bukanlah kata nak pergi umrah baru terjaga. Tak, sekarang dah kita kena jagalah. Mungkin 2-3 tahun lagi nak pergi umrah. Mungkin umur kita 60 esok kita nak pergi umrah. Daripada sekarang kita kena jaga pergaulan, kita punya cara hidup. Jangan buat benda-benda yang terlarang dan sebagainya. Wallahualam, saya tak kata jemaah tersebut ada kisah lampau dia, sebab kita tak tahu, tapi benda ni berlaku. Pengajaran lah. Kita ambil pengajaran kat sini. Betul. Saudara Fawaz pun saya rasa ada cerita kan. Ada. Yang klise juga, tapi dia bukan klise sebab dia salah tempat. Tapi rasa betul lah. Okay, saya cerita sikit lah, sebab sebenarnya cerita ni saya dah pernah cerita kat podcast sebelum ni. Mungkin orang tak tengok sebelum ni. Mungkin kali ni dia nampak kat podcast ni, tengok sampai habis ke apa. Cerita ni dia berlaku dekat saya sendiri. Cerita ni berlaku pada tahun 2025, tahun lepas lah. Baru lagi. Bulan 4. Waktu tu lepas raya. Saya ingat lagi lepas raya. Trip tu seramai 13 orang jemaah je. Termasuk saya dengan Tuan Haji. Sikit je waktu tu trip tu, macam trip private. Sebab tu jemaah yang daftar tu ada ada dalam 10-11 lah, 11 orang jemaah. Lepas tu kita orang 2 orang petugas. 13 Sebab masa tu saya minta kat Tuan Haji nak pergi umrah. Sebab saya memang rasa macam nak pergi. Tapi masa tu memang saya tak prepare apa-apa. Yalah, sebulan tu, waktu tu bulan puasa. Nak jogging semua memang tak sempat lah. Jogging tak sempat. Kursus umrah, yalah kita pergilah kursus umrah apa semua. Sebab saya yang dekat sini. Okay, benda yang berlaku dekat saya, perkara mistik. Halusinasi jugalah yang berlaku. Bila sampai dekat Mekah tu, okay, saya sampai dekat Mekah, saya pelik lah. Saya mula macam pelik. Apa pasal jemaah dah nangis-nangis kan, dah start nangis-nangis, dah nampak Kaabah ke kan. Kita baru turun eskalator ni. Daripada eskalator lagi diorang dah macam nangis lah. Sebab mungkin diorang nampak waktu tu. Sebab okay, cerita dia saya tak nampak Kaabah. Senang cerita, saya tak nampak Kaabah. Dia kalau lepas dia haram tu, mana yang tak tahu kan, bila kita dah masuk pintu dia, kita dah masuk dalam, kita kena turun ke bawah lagi, sama ada tangga ataupun eskalator. Barulah kita akan ke dataran dia. Tapi daripada eskalator tu, dia macam ada tingkap lubang tu boleh nampak terus. Tapi saya tak nampak. Bukan kat situ je, turun bawah, masuk je dekat bahagian mataf tu, saya tak nampak. Saya tak nampak lagi. Saya nampak orang pusing je, tapi saya tak tahu orang pusing apa. Orang pusing apa, Kaabah, mana Kaabah. Macam saya pelik lah. Masa tu memang dah panik lah. Nak bawa jemaah untuk buat umrah ni. Wish, aku banyak dosa sangat ni. Banyak sangat dosa aku ni. Ya Allah. Saya pergi, saya tenang. Saya pergi ambil wuduk dekat belakang sekejap. Doa-doa sikit-sikit. Okay, buka mata. Pap nampak bangunan besar, petak. Waktu tu saya terus nangis. Betul. First time nampak Kaabah. Tipu lah kalau first time nampak Kaabah tak nangis. Confirm lah. Betul. Nangis punya. So itulah pengalaman mistik saya sendiri. Dia kalau klise dia, orang kata saya tak nampak Kaabah Ustaz. Sebenarnya dia tak ada kat Mekah, dia ada dekat Madinah. Dia masuk Madinah dulu, tapi dia tak tahu. Baru tu cakap ke Ustaz, saya tak nampak Kaabah. Mana Ustaz dah masuk, dah pusing Masjid Nabawi lah, tak nampak lagi. Kadang-kadang begitu.
Tapi ini pengalaman betul. Pengalaman betul lah. Pengalaman pertama saya lah pergi umrah tak nampak Kaabah. Dan Alhamdulillah kali kedua pergi umrah bulan 9 terlepas, perkara tu tak jadi lagi lah. Risau juga kan? Risau juga, ada lagi seorang waktu tu. Alhamdulillah, turun je dah nampak dah. Dosa dah bertimbun-timbun kan? Dosa banyak ni kan, pendosa ni kan. Astagfirullahaladzim. Okay, so itulah cerita saya lah untuk yang pasal tak nampak Kaabah ni. Kita ada sedikit lagi nak cerita, iaitu mungkinlah Ustaz boleh bagi tahu jugalah. Diorang mungkin, yang Ustaz punya cerita tadi, mungkin sebab faktor dia adalah kepenatan yang terlampau. Betul. Sebab diorang mungkin terlalu penat sangat bekerja sebelum ni kan. Waktu sehari nak pergi umrah pun masih bekerja. Mungkin sebab macam tu diorang boleh ada berlaku pengalaman mistik ni lah, ataupun benda halusinasi ni kan. Betul, mungkin ini kita conclude lah, kita rumuskan. Betul secara cakap tadi, kalau boleh, kalau kita nak pergi umrah pertama sekali, kita letakkan masa kita untuk berehat. Mungkin kita ambil sehari dua sebelum kita nak terbang. Kita jauhkan diri kita daripada kerja-kerja hakiki kita lah, kerja pejabat dan sebagainya. Kalau boleh barulah kita dapat bersiap sedia dengan tenang. Kita dapat berehat. Mungkin kita kerja terlalu penat, siang malam kerja kan, esok nak terbang kan, ataupun malam ni nak terbang, siang tu kerja lagi. Kalau dapat kita, orang kata apa, kita sengkangkan masa, kita letakkan masa kita untuk berehat lah, untuk kita fit dan juga kita cergas waktu kita umrah. Lebih-lebih lagi kalau kita tahu pada itinerary kita akan masuk ke Jeddah dan ke Mekah terlebih dahulu. Apabila kita masuk Mekah terlebih dahulu, tentu kita akan buat umrah. Dan ini yang memakan masa yang panjang dan memakan tenaga yang lebih lah. Itu yang pertama lah. Dan sama juga kalau kita masuk ke Madinah terlebih dahulu, kita jangan terlalu push diri kita, terlalu nak mengejar ibadah boleh, tapi kita kena letakkan diri kita juga ada limit dia. Kita ada jangka, kita ada orang kata tenaga kita nak pakai sewaktu di Mekah nanti. Jadi kita hati-hati dan kita jaga kesihatan kita sebaiknya, makan suplemen ke ubat dan sebagainya lah. Sebab cuaca kat sana panas kan. Cuaca kat sana dia boleh jadi panas, dia boleh jadi kering, dia boleh jadi terlalu sejuk dan sebagainya lah. Dan kita ni memang hidup dekat Khatulistiwa ni, memang inilah tempat kita. Kita bukannya hidup dekat Mekah sana. Kita tak boleh samakan diri kita dengan orang yang kat sana lah. Berbeza sangat lah. Kita nak buat macam mana pun, pengalaman Fawaz, pengalaman saya, setiap grup ada je jemaah demam. Walaupun jemaah kita tengok je badan sihat, tercergah dan sebagainya, tapi saya sendiri pun, sebab tu kadang-kadang kita sebagai petugas kita banyak berehat. Sebab apa? Kita nak jaga kesihatan kita sepanjang 10 hari kita akan bersama dengan jemaah. Okay, baik. Alhamdulillah, selesai dah kita punya perbincangan untuk hari ni. Podcast apa? Kisah seram. Mungkin ada versi kedua nanti kan? Mungkin ada kan. InsyaAllah kita try jumpa orang lain pula kan. Mungkin bukan saya host pula, orang lain pula host pula kan. Okay. Alright, so pesanan saya untuk jemaah-jemaah semua yang mana nak pergi umrah, mungkin nak pergi bulan 7 ni, kita ada trip insyaAllah pada 2 hingga 12 hari bulan Julai. Untuk bulan 7 ni trip kan. Kita buka lagi bulan 7 tak buka. Cumanya pesanan untuk jemaah yang nak pergi. Lagi nak sebulan pergi. ni. So jaga makan, jangan minum manis. Kalau boleh jangan makan manis, jangan minum manis. Apa lagi, cukupkan tidur. Bersenam lah. Kalau boleh bersenam lah. Buatlah senaman sikit, senaman ringan. At least 1 hari, setengah jam pun dah okey dah. Itulah saya punya pesanan untuk hari ni. So itulah dia untuk podcast kita kali ni. Alhamdulillah selesai. Sekian itu saja daripada saya, Fawaz, daripada Fakir Travel, dan Ustaz Azwan. Ya, daripada saya juga. Okay, itu saja. Kalau nak pergi umrah, pergi dengan Fakir Travel. Bye-bye. Assalamualaikum. Umrah dan haji, niat disempurnakan.